Pernah tak anda rasa simpan duit dalam bank dah banyak dah, tetapi apabila tengok balik setelah 2 tahun ataupun 3 tahun kita simpan, walaupun nombor dan angkanya masih sama, tetapi nilainya sudah pun berbeza. Contohnya, dulu kalau kita ada RM50, kita boleh beli macam-macam dekat pasar raya. Tetapi sekarang RM50 nak dapatkan satu ataupun dua plastik beg pun kadang-kadang tak cukup dah. Benda inilah yang berlaku kepada saya sendiri dan itulah yang kita panggil sebagai inflasi. Tahu atau tidak, inflasi saban tahun memakan nilai daripada duit kita sebanyak 4% ke 5% setahun. Bermakna nilai duit kita walaupun nombor dan angkanya masih sama, tetapi dia telah pun menyusut sebanyak 4% ke 5% setahun. Jadi macam mana nak elakkan benda ni? Jawapannya ialah dengan menukar sedikit simpanan kita dalam bentuk cash tersebut kepada aset-aset emas fizikal seperti yang ada dalam tangan saya ini. Dalam tangan saya ini ialah item 1 kilogram emas. Kadang-kadang orang ingat nak simpan emas ni kena tunggu ada duit yang banyak dulu. Saya pun fikir macam tu juga. Tetapi sekarang dengan akaun emas Gap Republic Gold, anda boleh menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Dan yang paling penting, anda boleh keluarkan apa-apa item sahaja emas yang ada di hadapan anda ini melalui akaun emas Gap Public Gold. Sekarang persoalannya, macam mana nak bermula? Anda boleh PM ataupun WhatsApp saya secara personal. Saya akan ajar satu persatu caranya daripada mula sehinggalah anda dapat pegang dan keluarkan sendiri emas fizikal di tangan seperti yang ada dalam tangan saya ini.